Hebat betul pasangan suami isteri ni. Berkat simpan emas selama 4 tahun, Encik Akhtar dan isterinya akhirnya berjaya capai matlamat keuangan beli rumah idaman mereka. Sebenarnya, emas bukan tiket untuk jadi auto kaya, tapi dengan simpanan emas, kita dapat pupuk tabiat menabung dalam diri. Hanya bermula dengan 1 gram yang pertama, tak mustahil simpanan itu boleh berkembang jadi 1 kilogram emas. Kenapa saya kata begitu? Sebab ramai penyimpan emas yang berjaya capai impian keuangan dalam masa yang singkat. Mereka ada target yang jelas dan mereka ada ilmu menabung serta menyimpan emas dengan cara yang betul. Jadi, sebelum anda mulakan simpanan emas, penting untuk letakkan matlamat dan target keuangan anda nak capai. Pastikan matlamat itu untuk jangka masa yang panjang, kurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Sebab simpanan emas ni memang bukan untuk jangka masa pendek. Bagi anda yang betul-betul nak capai impian keuangan melalui usaha menabung emas, boleh terus klik link di bio atau rujuk video pin di profil untuk mulakan simpanan emas pertama anda bersama Public Gold. Saya akan hubungi anda dan bimbing langkah seterusnya. InsyaAllah kita capai matlamat keuangan bersama.